saya nak share cerita ni, cerita zaman sekolah lah bang. Itu tahun berapa? Tahun 2000 ke tahun 90-an? 2001, 2002, 2001 lah saya ingat. Okey, baik. Okay, cerita ni biasa je, dia tak adalah seram Tak sangat. apa, boleh, tak ada masalah. Kalau tempat saya panggil seram-seram buah lah bang. Tak ada masalah. Sini orang panggil seram-seram bewok. Okay, cerita dia gini bang. Sekolah saya ni, sekolah menengah lah. Kejadian ni berlaku masa sekolah menengah. Okay, pada satu hari ni, dengan tak semena-mena bang. Sekolah saya ni besar tau bang. Blok dia banyak, sekolah tu besar, memang besar. Sebab dia pelajar dari kampung-kampung lain pun datang kat sekolah tu. Itu sekolah dekat selatan tu lah? Ya, dekat selatan ni lah. Okay. Sekolah saya tak boleh sebut lah. Okay. Kemudian dalam kita tengah, saya ingat kejadian tu lepas rehat bang. Dalam dekat-dekat pukul 11 tu, tiba-tiba dalam kita tengah seronok belajar katanya tu. Terdengar satu jeritan daripada seorang murid perempuan bang. Oh, okey. Dia masalahnya murid ni dia dekat blok belah depan sekali. Saya duduk blok belakang. Blok belakang ni dengan depan ni saya ingat jauh lah bang. Saya ingat dalam lebih 500 meter lah bang. Jauh dia. Jadi kita satu sekolah ni dengar jeritan tu yang kuat, nyaring dan dia menyeramkan lah bang jeritan dia tu. Jadi hari yang pertama kena jeritan tu, kita boleh panggil kata apa, histeria lah gitu. Okay, hari pertama tu dia je kena. Dia orang pertama yang kena. Oh, okey. Okay, kita ingat histeria biasa lah. Kita okey lah, ini biasa lah ni budak perempuan kena histeria. Besok dia jadi lagi bang. Orang yang sama? Orang yang sama. Oh. Okay, lepas tu masuk seminggu benda tu tak berhenti bang. Walaupun dah ustaz ke apa dah cuba kan, dia tak berhenti. Okay, masuk minggu kedua tu bang, dia dah melarat dah bang. Dia dah start ramai yang kena. Tapi macam mana ramai kena pun, dia orang pertama yang akan mula dulu. Oh, okey, baik, faham. Okay. Cerita pasal sekolah ni kena histeria bang, pernah masuk surat khabar bang. Oh, ya ke? Ya, cerita ni saya cuma dah hilang keratan akhbar dia tu. Oh, okey. Benda ni berlarutan hampir saya ingat 2 bulan lah bang. Okey, jadi dia setiap hari dia semakin ramai lah. Dia mula-mula dengan kalangan murid dulu. Okey, sekolah ni 2 sesi. Jadi mula-mula pagi saja kena. Lepas tu dia melagat ke petang. Tapi yang petang tu bukan budak yang mula-mula tadi jerit dah. Nanti yang petang tu orang lain lah pula. Dia bersambung-sambung kan. Jadi tindakan cikgu ni bila mula-mula ni kita macam biasa lah kumpul dekat dewan kat kantin, ramai-ramai baca Yasin. Kan? Dengan harapan benda tu terkawal lah bang. Tapi dia tak terkawal, dia makin jadi lagi teruk bang. Baik. Okey, sehinggalah benda ni mula memunculkan diri di siang hari. Munculkan diri? Ya, contohnya macam kita pergi toilet kan. Nanti dia lalu dekat belakang, kita tengok dari cermin tu kita nampak dia bang. Okey, ulang sekali lagi. Contoh kan, kita pergi toilet kan ada cermin kan. Cermin tandas tu kita akan nampak dia lalu dekat dalam cermin tu. Astaghfirullahalazim. Okey, maknanya sekejap. Maknanya dalam cermin saja. Tak, dalam cermin. Belum nampak yang real lagi, baru dalam cermin je. Masya-Allah. Okey, lepas tu bila dah kerap sangat sekolah tanggalkan semua cermin dekat tandas bang. Sebab dia jadi satu ni lah. Dan bila benda ni dah berlarut lama sangat, sampai ramai tak datang sekolah bang. Dia dan yang lelaki-lelaki ni memang tiap-tiap hari kepenatan bang, sebab kita tolong pegang budak yang kena histeria ni. Tenaga dia luar biasa bang. Macam geng-geng, contohlah kat sekolah geng-geng rugby ni pegang 5-6 orang, pegang seorang perempuan pun tak mampu bang nak tahan dia punya kekuatan. Dia tendang meja kantin tu bang, pusing lah 2-3 kali baru jatuh dia punya kekuatan dia. Masya-Allah. Tapi masalahnya bila kita pegang dia kuat sangat, nanti budak tu bila dia dah sedar, dia penat bang. Dia lebam-lebam badan dia. Betul. Kita tak pegang kuat, kita kena tergajang bang. Kawan-kawan saya berapa kali tersandar bang kena tergajang.
Kan. Jadi bila adik sekolah PIBG ni bincang-bincang, panggil lah. Ada macam dia mula-mula budak Melayu je bang, lepas tu melagat kat budak Cina pun kena juga. Jadi panggil ustaz, panggil perawat, semua tak jalan bang. Dan dia kemuncak dia apabila tengah baca Yasin tu bang, benda tu memunculkan diri bang. Masya Allah. Cuma dia macam ni, macam saya mengalami. Mungkin orang lain jumpa benda lain lah, tapi yang ni saya cerita benda yang saya nampak bang. Okey, contoh kita duduk kat kantin ramai-ramai ni. Tengah duduk ni tiba-tiba kita nampak 2-3 orang yang dalam keadaan macam mana kata? Nak kata macam berjubah punya, dia lalu tau. Jadi bila dia lalu tu, yang takut ni makin menjadi-jadi lah. Dia bersambung-sambung tau. Dia memunculkan diri. Dan dia dah mula menyerupai bang. Masya Allah. Dia menyerupai murid, dia menyerupai cikgu. Contoh macam kelas saya ni belakang sekali. Tepi tu kebun sawit bang. Jadi kita tengah belajar ni, kita nampak kawan kita dekat kebun sawit tu tengah melompat-lompat bang. Bila kita tengok dari atas, kita tengok dia tengok balik dan dia menyeringai bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Cikgu-cikgu perempuan mana yang lemah tu pun kena bang. Kita nampak dia kat sini. Lepas tu kita toleh belah sana, dia ada kat sana. Macam gitu lah keadaan dia. Jadi sampai satu masa. Kejap, maknanya kejadian tu memang hardcore, memang ekstrim gila lah ni Boleh kata gitulah bang. Sebab sampai kira macam sampai keluar surat khabar lah kan. Maknanya teruk lah. Satu hari sekolah datang, kalau kelas tu 30, yang datang 10. Jadi bila dan sekolah pun dah tak boleh nak halang murid bila kejadian berlaku je ramai-ramai balik bang. Orang takut nak tunggu kan, lagi-lagi budak perempuan. Lepas tu kita sekolah cari perawat, 2-3 orang cari, tak jumpa-jumpa. Sampailah sudah tu kita jumpa seorang perawat ni yang sanggup nak tolong pulihkan keadaan tu. Rupanya bang, masa kejadian ni berlaku bang, sebab sekolah tu nak tambah blok baru lagi. Jadi masa dia robohkan bukit dekat belakang sekolah tu, perawat ni kata kemungkinan itu dia punya perkampungan bang. Jadi dia mungkin benda tu marah ke apa ke macam gitu lah. Jadi dia kata beginilah, dia kata saya boleh bantu tapi saya nak 44 orang lelaki, dia kata. Masya Allah. Dia nak 44 orang lelaki pada malam Jumaat yang ditetapkan untuk pagar sekolah tu. Jadi masa hari yang ditetapkan tu bang, yang datang cikgu seorang, murid datang 3-4 orang je bang. Sebab takut. Sebab dia nak tu malam tu bang, saya ingat benda tu mula pukul 11 ke pukul 12 malam baru dia mula acara macam dia nak pagar tu. Jadi yang kali pertama tu tak berjaya lah. Kita set lagi kali kedua bang. Okey, bila kali kedua ni, kali kedua ni cikgu pula pandai bang. Dia set ada sup, dia kata siapa datang malam tu ada makan-makan bang. Dia siap buat sup. Saya ingat sup tulang lah. Ini penunggang juga. Tak, sebab kalau tak ada makan, budak tak nak datang bang. Betul. Jadi cikgu ni sediakan roti dengan sup tulang. Saya ingat gitu lah. Jadi ramai lah datang. Jadi masa nak pagar tu, orang yang perawat ni dia pilih 4 orang untuk bawa sabaldi garam bang. Yang malangnya bang, saya kena pilih bang bawa garam tu satu bang. Okey, dia kata dia asingkan tau bang. Yang 10 depan ni dia bagi 4. Jadi 10 yang depan ni baca ayat lain. Yang belakang bawa garam ni dia bagi ayat yang lain. Dia suruh hafal lah. Saya lupa ayat apa bang. Jadi dia kata awak duduk belakang, apa pun jadi awak jangan angkat kaki kiri awak. Awak kena seret. Kalau lalu dekat dalam parit awak seret kaki awak tu, dia kata. Sebab sekolah tu besar bang. Jadi sambil seret kaki tu, baca ayat yang dia bagi dan tabur garam tu, dia kata.
Kita dengar tu, kita seronok sebab nak dapat makan sup je bang, bukan apa sangat. Kita teruja nak tunggu sup tu bang. Kan? Okey. Jadi saya ingatlah, saya ingat saya lah sebab peristiwa ni dah lama kan. Kita mula tu bang. Saya ingat kita mula okey je bang. Sampailah kat tempat yang bangun tanah yang diratakan tu, yang bukit tu. Saya kena bahagian tu pula bang dia bagi. Saya pun tak tahu kenapa. Agaknya sebab dia tengok saya ni macam berani. Padahal saya tak berani kan. Kat start situ saya kena tinggal bang. Yang 10 depan ni punya laju bang jalan. Saya yang bawa garam ni. Saya mula-mula angkat garam tu tak adalah berat mana. Makin lama makin berat bang garam tu. Ui. Dia sambil saya tabur tu, mula-mula boleh angkat, lala saya seret tong baldi tu sebab berat sangat. Dan sepanjang saya tarik baldi tu, saya dengar orang menangis, orang ketawa, orang menjerit, orang mengilai, macam-macam bunyi ada, bunyi anjing. Dan bila saya empat orang yang terakhir ni yang paling lambat sampai bang. Saya ingat orang lain jalan tu dalam, tak tahulah yang lain tu kena apa, tapi dia orang dalam 40 minit dah siap lah. Kita orang 2 jam bang. Masya Allah. Jadi bila sampai tu kita dah penat bang, macam nak meninggal kan. Sup pun tak lalu nak makan bang. sebab penat sangat. Kan? Tapi bang dia tak berakhir kat situ. Kita dah clear kan. Kita ingat dah clear, rupanya tak bang. Kena pindahkan pula. Jadi perawat tu kata kena cari bas untuk pindahkan. Kita orang dengar mula-mula gelak-gelak juga bang. Cakap gila dah pindah nak bas pula kan. Kita macam tapi saya masa tu sifat ingin tahu tu tinggi bang. Jadi saya tunggu bas tu dah hari lain lah. Malam juga dia bas tu parking. Saya ingat dalam 2 ke 3 bas bang. Bas sekolah tu kita sewa untuk naikkan dia. Jadi boleh panggil ustaz lah. Ustaz tu, perawat tu kata okey naik tapi tak ada orang bang dalam tu. Dia cakap naik. Kita pun cakap ustaz ni tengok apa kan. Tapi kita layan je lah. Lepas tu driver bas ngadu kan. Dia kata bas ni macam tak nak jalan lah bang. Dia kata beratnya lain macam dia kata. Jadi dia pindahkan tu macam kawasan tu dia kat kampung tapi dia ada kat situ ada bukit lah bang. Bukit tu selalulah orang pergi hiking saya ingat sekarang. Dia pindahkan kat kawasan tu. Selepas daripada itu baru bang sekolah tu tak ada gangguan bang. Alhamdulillah tak ada gangguan lah. Selepas dia pindahkan tu dengan bas? Ya, dia pindahkan tu barulah tak ada gangguan kat sekolah tu. Masa tu dah ingat siapa nama ustaz tu? Tak ingat lah bang. Saya memang tak ingat. Kita cuma orang tu dia saya tak pernah tengok dia senyum bang. Dia masa dia merawat tu muka dia macam serius je kan. Kita pun nak tegur takut. Pakai kacamata? Tak. Orangnya agak berumur tapi muka dia macam bengis. Dia berumur tapi muka dia bersih bang. Bersih tak ada kedut-kedut. Orang kata dah tua. Tapi kita tengok dia muka dia bersih. Tapi dia tak senyum, tak apa, dia diam je. Dia tak banyak bercakap bang. Baik. Masa makan sup tu pun makan juga? Tak, dia tak makan bang. Dia tengok je. Dia minum air je. Dia tak budak-budak macam dia punya pembantu tu saya tengok beria lah juga kan. Tapi yang perawat tu dia relax je. Dia macam tenang, dia minum air, dia tengok apa kan gitu kan. Kita pun rasa bila dekat dengan dia tu kita rasa selamat lah bang. Macam tu lah. Itu antara itu kejadian yang saya ingat lah bang. Sebab benda tu dia banyak implikasi dia bang. Budak-budak nakal semua terus hafal baca Yasin bang. Selepas pada kejadian tu? Sebab hari-hari bang baca satu. Dia bukannya sehari kena sekali bang. Sehari boleh sampai 3 kali kena. Contoh kan, pagi-pagi kita masuk kan, tiba-tiba menjerit. Kena lah. Dah kita ni, tolong yang budak perempuan ni dah lari balik lah. Terus keluar dah semua, angkat beg tu balik. Yang mana tinggal ni tolong pegang lah dengan cikgu. Cikgu pun ada yang takut bang. Dia lah, benda kita tak boleh nak kawal kan. Betul. Kadang-kadang kalau kita
Yelah, kadang-kadang bila kita cerita dengan yang sekarang-sekarang ni, orang muda kita, mana ada, takkan lah. Sebab dia orang tak kena bang. Betul. Betul tak? Betul. Dia kalau dah tengok depan mata dengan kekuatan, kalau kita tengok yang pelik dengan kekuatan tu menakutkan lah bagi saya bang. Bukan, macam kita tak jangka kan, dia perempuan kecil tapi boleh, kita badan pun sedap-sedap masa tu bang. Yelah, kita dah tingkatan 6, tingkatan 5, pegang pun boleh kena tergajang tu sandor kat dinding. Macam mana kan? Itulah bang dia punya pengalaman saya bang kat sekolah tu. Baik. Terbaik Mustaqim untuk penceritaan pada malam ni. Terbaik. Terima kasih banyak Mustaqim. Baik, terima kasih bang. InsyaAllah lain kali kalau ada siang saya call lah bang. Sebab saya penakut bang. Bukan penakut, cuma tak berani. Saya tak berani. Betul. Okey, baik, tak apa Mustaqim. Saya tunggu panggilan daripada Mustaqim pada hari yang lain, insyaAllah. Baik bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.